Popular Bookstore jual buku propaganda komunis dan buku itu adalah buku kanak-kanak. Adakah ini usaha untuk cuci otak rakyat Malaysia dari kecil? Cerita ini bermula apabila seorang subscriber menghantar email kepada saya dan memaklumkan bahawa dia telah ternampak sebuah buku berunsur propaganda komunisme dijual secara terbuka di cawangan Popular Bookstore di Pulau Pinang. Dia turut mengambil gambar muka depan dan sebahagian kandungan buku tersebut. Tajuk buku ini ialah Lei Feng Stories. Lei Feng ialah seorang tokoh yang diangkat dan dipromosikan oleh Parti Komunis China sebagai model pejuang komunisme. Dia meninggal dunia pada usia muda dan selepas kematiannya, Parti Komunis China melancarkan kempen besar-besaran untuk memuliakan namanya. Dalam kempen tersebut, Lei Feng digambarkan sebagai sentiasa membantu orang awam, rakan-rakan dan warga emas, tidak mementingkan diri, aktif dalam kerja kebajikan, menggunakan wang saku sendiri untuk membantu orang miskin dan bangsa bencana, sentiasa bersedia berkorban demi rakyat, dan yang paling utama, taat setia sepenuhnya kepada Parti Komunis, mendengar arahan Parti Komunis, dan mengikut Parti Komunis. Namun begitu, terdapat sarjana yang mempertikaikan bahawa kisah-kisah mengenai Lei Feng kemungkinan besar telah diputar belit dan dibentuk sebagai alat propaganda politik. Sama ada kisah itu benar atau tidak, yang pasti ialah penyebaran ideologi komunis di Malaysia adalah menyalahi undang-undang. Saya tidak faham bagaimana sebuah syarikat seperti Popular Bookstore boleh menjual buku sedemikian secara terbuka. Saya akan terjemahkan sedikit isi kandungan buku ini supaya semua dapat menilai sendiri mesej yang cuba disampaikan. Pada tahun 1930, kawasan desa China yang penuh kesengsaraan diselubungi oleh kesejukan. Ramai rakyat miskin hidup dalam penderitaan. Tetapi yang lebih menyakitkan daripada angin musim sejuk adalah sistem penindasan di bawah masyarakat kerap. Tuan-tuan tanah terus menghisap keringan rakyat dan hidup dalam kemewahan. Manakala rakyat miskin pula kebururan dan tidak mempunyai rumah yang sempurna. Teks ini jelas menggambarkan golongan kaya sebagai penindas. Dan inilah asas utama ideologi komunisme. Ideologi seperti ini sangat berbahaya kepada kestabilan sesebuah negara. Jika sesebuah negara tidak mempunyai golongan kaya di manakah rakyat miskin boleh bekerja. Tanpa cukai daripada golongan berpendapatan tinggi, bagaimana kerajaan mampu menyediakan subsidi dan bantuan kebajikan? Sebagai contoh, skim rawatan di hospital kerajaan serendah RM1 yang dinikmati rakyat Malaysia hari ini mungkin tidak akan wujud. Lebih membimbangkan, jika ideologi sebegini tersebar luas di Malaysia, golongan yang pertama akan menerima kesannya besar kemungkinan ialah masyarakat Cina sendiri. Ini kerana sebahagian besar individu terkaya di negara ini terdiri daripada orang Cina. Jadi, sebagai seorang Cina Malaysia yang memang gila duit, saya berharap pihak berkuasa dapat ambil tindakan segera untuk menghentikan penyebaran ideologi seperti ini. Saya tidak mahu dilabel sebagai anjing kapitalis dan saya pun tak sanggup nak kongsi duit yang saya cari susah payah dengan orang yang tak berusaha langsung. Dalam buku tersebut, jelas tertulis bahawa Lei Feng ialah pejuang komunisme yang hebat. Ini adalah bentuk propaganda yang nyata dan langsung. Jika ini masih tidak dianggap sebagai propaganda komunisme, saya benar-benar ingin bertanya, apakah lagi yang dikira sebagai propaganda komunisme? Akhir sekali, saya harap anda semua boleh subscribe YouTube saya, Louis Cuba Cakap Melayu. Di TikTok, video saya bila-bila masa boleh dipadam oleh TikTok. Malah, akaun pun mungkin boleh kena ban. Semua video penuh saya ada di YouTube. Terima kasih atas sokongan anda semua.